Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat datang ke majlis pengundian bagi Festival Nasyid dan Khat Sekolah-Sekolah Nasyid Rendah peringkat daerah Kelang pada tahun 2025. Dan ini adalah majlis untuk mengundi giliran setiap sekolah yang akan bertanding pada final nanti, dan ia melibatkan sebanyak 10 sekolah yang seperti mana yang tertera di paparan. Okay, baik, pengundian adalah dibuat berdasarkan Wheel of Name dan keputusan pengundian adalah muktamad. Okay, baik, kita mulakan dengan pengundian yang pertama. Sekolah yang mendapat undian pertama adalah SK Bukit Rimau. Undian yang pertama. Undian yang kedua iaitu SK Batu Belah. SK Batu Belah yang kedua. Sekolah yang mendapat undian yang ketiga pula adalah SK Bukit Naga. Undian yang ketiga. Okey, seterusnya undian yang keempat adalah sekolah SK Bukit Kapar. Undian yang keempat. Kita pergi ke undian yang kelima. Iaitu sekolah SK Meru. Seterusnya adalah undian yang keenam. Iaitu SK Teluk Pulai. Kita pergi ke undian yang ketujuh. Iaitu SK Kampung Jawa. SK Kampung Jawa 1. Undian yang ketujuh. Seterusnya undian yang ke-8. Adalah SK Methodist. Seterusnya adalah undian yang ke-9 dan ke-10. Yang ke-9 adalah SK Taman Kelang Jaya. Dan secara automatiknya SK Teluk Gung adalah sekolah yang mendapat undian yang terakhir. Jadi ini merupakan keputusan undian bagi FNKSS Nasyid Rendah peringkat daerah Kelang pada tahun 2025. Selamat bertanding yang akan dijalankan bertarikh 15 hari bulan pada hari Khamis ini. Baik, selamat bertanding dan jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.